Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni dapat kita bertemu lagi dalam kuliah Maghrib. Mudah-mudahan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan sambung kitab kita ni, kitab Wishahul Afrah. Wishahul Afrah. Kita masih lagi dalam bab wudu. Jadi kita berhenti setakat kata pengarang rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa bibarakatihi fid daraini amin. Dan wajib dihilang barang yang di bawahnya daripada cemar-cemar yang menegah sampai air ke bawahnya dan duri yang pada tangannya. Kat situ. Jumpa tak? Kursus apa tu? Kursus 13. Dan wajib dihilang. Maksudnya wajib dibuang. Barang yang di bawahnya, barang yang di bawah daripada kuku kita. Kuku kita ni, hak bawah dia. Apa benda daripada cemar-cemar, kotor-kotoran, ataupun daki-daki dan sebagainya, yang menegah, yakni yang menghalang sampai air ke bawahnya. Jadi dengan ada daki tadi, air tak sampai ke bahagian bawah. Maka hukum dia wajib kita buang yang ada di bawah kuku kita tadi. Ini hukum fiqah tuan-tuan semua. Jadi kalau kita nak ambil air semayang, maknanya kalau ada benda tu di bawah kuku kita, maka tak sah air semayang kita. Sebab apa? Sebab tak rata. Tak rata di bahagian bawah kuku. Dan duri yang pada tangan. Duri, kalau dia tangan kita tercucuk duri, kepala dia keluar. Maka kepala dia tu, tempat kepala keluar ni, dia tak sampai air lah. Dia tutup kulit kita daripada kena air. Tempat kepala dia tu. Maka sebab tu kena cabut. Kalau dia masuk langsung sampai ke dalam, tu lain cerita. Mana dia masuk tenggelam sampai habis, itu bab lain. Ini sekarang ni dia tak masuk habis. Dia masuk sikit, lepas tu kepalanya dia keluar. Jadi yang kepala keluar tadi tu, tempat kepala keluar tu, dia menghalang air daripada rata di kawasan tu. Jadi yang itulah tak sampai air tu. Jadi kita wajib kita cabut duri yang ada di dalam kawasan yang wajib kita basuh. Jadi tuan-tuan semua, masalah duri ni ada dua. Satu, duri yang tenggelam kepala ke dalam. Itu tak ada masalah, masuk dalam tu lah. Walaupun kita sakit, itu sakit tu bab lain. Ini cerita bab wudu. Jadi apabila dia masuk langsung ke dalam, kita basuh, ratalah, tak ada, kepala dia tak ada. Tak ada. Tapi kalau dia masuk separuh, kepala dia terjuih keluar, tempat kepala duri tadi tu, dia tidak menyampaikan air. Maknanya tak rata air di situ. Dia ada penghalang. Yang pertama tadi, daki yang bawah kuku ni, pun kita kena buang. Baik, jadi tuan-tuan semua, agama kita ni bukanlah agama yang susah. Jadi ada juga orang tanya, orang yang jenis kerja bendang ni macam mana Ustaz? Orang yang kerja mekanik, kadang-kadang bengkel dan sebagainya, kadang-kadang dia dah basuh tangan dia, tapi hak hitam-hitam tu di bawah kuku ni susah nak hilang. Dia dah basuh dah dengan minyak. Basuh dengan apa? Adalah alat dia tu kan, tina ke apa, yang boleh menghilangkan minyak-minyak bengkel ni. Tapi hitam-hitam bawah kuku ni dah ada lagi. Bagaimana kerjanya? Itu antara persoalan yang selalu orang tanya. Hak kerja bendang pun sama. Tangan kan dia ada gali-gali tanah, duk cabut tanah, duk tanam padi dan sebagainya. Kuku bawah dia ni akan jadi hitam. Dia nak korek pun tuan-tuan semua, korek Zohor,
Asar kotor balik. Korek asar, maghrib kotor balik. Kan? Sebab apa? Sebab kerja dia gitu. Maka tuan-tuan semua, ada satu pandangan yang disebut dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Nama kitab tu Bughyatul Mustarsyidin. Kitab himpunan fatwa oleh ulama-ulama mutaakhirin dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Maka disebut di situ keringanan bagi orang yang kerjanya macam tu. Bagi orang yang kerjanya petani, kerja yang melibatkan tangan macam tu, hak di bawah kuku tu dari basuh payah nak hilang, maka dimaafkan. Ambil wuduk dia tu sah. Ini satu khabar gembira lah untuk orang yang kerja mekanik, bengkel, orang yang kerja di bendang dan sebagainya, yang kuku tangan dia tu hitam. Daki tu payah nak buang. Yang tuan-tuan ni kerja pejabat semua ni, tak adalah hitam. Kan? Kita duduk kat bandar ni pun tak hitam. Kerja office apa semua nak hitam apa. Tapi kalau kerja di kampung, yang jenis petani apa semua, biasalah hitam bawah ni. Dia dah buang tapi payah nak hilang. Kan? Dimaafkan untuk mereka ini. Sebab itu saya tak pasti kitab tu ada tak ada kot nota kaki tu. Kalau cetakan ni cetakan baru. Kalau cetakan lama tu dia ada nota kaki daripada pengarang kitab ni. Dipanggil hamish, nota kaki. Jadi dia tulis di sini, dia kata dan disoreh oleh mereka ini ulama, dengan dimaafkan daripada cemar-cemar yang di bawah kuku, tiada seumpama tepung. Jadi cemar-cemar tu dimaafkan. Tapi kalau tepung dan barang yang macam tepung tu tak boleh. Dan diisyarat oleh Syekh Azra'i dan lainnya kepada mendhaifkan perkataan itu. Itulah. Itu ada nota kaki. Tapi syariatkan baru ni tak ada. Selesai masalah itu. Kemudian yang seterusnya. Dan tiada wajib dihilangkan keruping kudis. Apa keruping kudis? Kudis ni bila dia kering kan ada keruping tu. Kalau kita congki keluar, dia keluar. Jadi adakah keruping ini dia masuk dalam penghalang air atau tidak? Sebab kalau congki keluar, dia keluar. Boleh? Masa kita nak ambil wuduk, ada paruk sini. Paruk tu, kita panggil apa sini? Paruk tu lah. Darah beku tu kan. Bila kita korek, congkir, dia keluar lah. Itu dia panggil keruping. Keruping kudis. Tu kita panggil apa? Orang Kelantan panggil kuping kudis. Ini bahasa Patani. Keruping kudis. Kudis, tahu kudis tu tak? Tahu kan? Keruping itu mana tu? Ikut tuan-tuan panggil apa, tapi tuan-tuan tahulah benda tu kan? Hak yang kita congkir dia punya tu, dia boleh keluar. Hak kering tu. Jadi sekarang yang kering tu tadi, adakah termasuk dalam perkara yang menghalang air? Ataupun dia tidak menghalang air? Jadi dia cakap lah di sini, tiada wajib dihilangkan keruping kudis. Tak wajib. Tak apa. Kita basuh atas tu pun tak apa. Bukan kita kena cokil buang tak. Tak payah. Keruping kudis tu dia tidak termasuk dalam perkara yang menghalang air. Kerana dia sebahagian daripada kulit. Dan jika mudah dihilangkan sekalipun, walaupun kita boleh buang keruping kat tu dengan mudah je. Maknanya dia nak keluar ada sikit, lagi nak keluar. Kita congkil keluar terus. Walaupun mudah nak dibuang, tetapi tidak wajib dibuang keruping kudis tadi. Dan berlakulah segala hukum ini pada segala anggota wudu. Maksudnya,
Samalah, bukan kat tangan saja. Sekarang ni dia bincang hukum tangan. Maknanya hukum ni, hukum wajib dihilangkan cemar-cemar yang bawah kuku, hukum tak wajib hilangkan keruping ni bukan untuk anggota tangan saja, kaki pun sama. Kalau kita nak basuh kaki, kalau ada daki bawah kuku tu, mengikut pendapat Mu'tamad, kena buang daki bawah kuku tu. Kalau ada kudis pun tak wajib dibuang keruping. Kalau kaki kita ni rapat, kita kena jarangkan dia, bagi air boleh masuk ke celah tu. Jadi kesimpulan mudahnya, wajib diratakan air dalam kawasan yang wajib dibasuh pada keempat-empat anggota wudu. Muka, tangan hingga ke siku, kepala tu sapu je lah, dan juga kaki. Jadi 3 kena basuh, 1 sapu. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mendirikan sembahyang, hendaklah kamu basuh muka kamu. Faghsilu wujuhakum, basuh muka kamu. Mana semua muka kena basuh. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan kamu hingga ke siku. Wamsahu, dan sapulah kamu biru'usikum, dengan kepala kamu. Kepala kena sapu. Basuh boleh, sebab dia lebih daripada sapu. Muka, tangan, kaki kena basuh. Sapu tak boleh, sebab dia kurang daripada basuh. Faham tak? Kalau basuh, lebih daripada sapu. Kalau sapu, dia kurang daripada basuh. Jadi ayat yang Allah Ta'ala suruh sapu, kita basuh, sah. Tapi ayat yang Allah Ta'ala suruh kita basuh, kita sapu, tak sah. Muka, tangan dan kaki kena basuh. Kepala boleh sapu. Tapi kalau basuh, sah. Sebab dia lebih, ekstra. Tapi mana afdal? Afdalnya sapu, sebab Allah Ta'ala suruh sapu. Sebab tu salah ada orang ambil wuduk, dia ambil gitu kan, dia cedok dalam kolah tu, dia tuang atas kepala dia. Makruh macam tu. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala suruh sapu, bukan suruh basuh kepala. Itu dah basuh tu. Ambil air sikit, sapu. Al-mashu, sapu, wal ghuslu, dan basuh. Ada 2 perbezaan di antara basuh dengan sapu. Apa bezanya? Beza basuh ialah yataqatarul ma', air itu menitik. Air itu menitik. Sebab tu tuan-tuan, siapa yang jenis pergi Mekah bawa spray, kalau tak belajar tuan-tuan semua, tak sah ambil wuduk. Dia ambil air, dia spray. Sek. Itu dia sapu. Raib gitu air. La yataqatar, tak menitik. Macam mana tuan-tuan? Tu sapu ke basuh tu? Tak basuh ke sapu agak-agak? Itu tuan-tuan semua pergi Mekah, saya tengok banyak orang buat lagu tu. Siapa? Mutawif tak ajar ke macam mana? Padahal kita belajar dah ni. Ya. Allah Ta'ala suruh basuh. Nanti kita akan jumpa belakang ni. Kejap. Baca dulu. Sabar. Panjang pula baby kat sini. Baik, jadi tuan-tuan semua, maknanya ada beza antara basuh dengan sapu. Habis, selesai. Fardu yang keempatnya, yang keempat daripada fardu ataupun rukun wuduk, menyapu 1 juzuk daripada kulit kepalanya. Maksudnya kita sapu 1 juzuk, 1 bahagian daripada kulit kepala.
Jadi kepala ni dia ada kulit. Jadi kena air, sapu ni maknanya kena lembab. Lembab kena kat kulit kepala, kira sapu lah. Okey. Atau menyapu setengah rambut kepalanya yang di dalam had kepala. Ataupun kita tak sapu kulit kepala, kita sapu rambut yang ada dalam had sempadan kepala. Boleh juga. Siapa yang botak kepala dia, dia sapu terus kulit kepala. Siapa yang ada rambut, dia sapu atas rambut lah, senang. Boleh juga. Tapi syaratnya rambut itu yang ada dalam had kepala, dalam sempadan kepala. Mana sempadan kepala? Mana kepala tuan-tuan semua? Mula daripada depan, tempat tumbuh rambut. Belakang? Belakang. Naik ni nak ukur panjang dulu. Lebar lepas ni. Ukur panjang dulu. Daripada tempat tumbuh rambut pergi ke belakang. Belakang kat mana? Kat mana tuan-tuan? Orang panggil kepala. Kepala tu mana kepalanya? Kalau tuan-tuan sapu bukan kepala, tak boleh. Kena tahu. Okey, sini start dia, starting dia. Manabitu sya'ar dia panggil ni. Tempat tumbuh rambut. Okey, betul ni? Pergi ke belakang sampai mana kepala? Tak, tuan-tuan pegang kepala, tuan-tuan ada tak tulang timbul? Ada tak? Timbul tulang ada. Hak kerah timbul tu. Ada? Kalau tak ada, tuan-tuan mungkin makhluk asing kot. Ada kan? Situ lasnya. Bawah tu dah dipanggil leher. Kalau tuan-tuan sapu sini rambut ada. Ada orang ambil untuk itu. Nanti tengok dia kat kolah. Dia nak sapu depan, tapi rosak bojeng dia. Tahu bojeng? Tak tahu bojeng? Bojeng. Tak tahu bojeng. Orang Kelantan panggil bojeng. Rambut tu lah. Dia dah masuk selun elok buat lah. Ketuk. Kalau sapu kan penyek kepala dia nanti, rambut nanti. Nanti dia sapu ke belakang. Sek gitu. Rupanya dia sapunya di bahagian leher. Ambil air semayam 14 tahun tak sah. Ada juga sapu dahi. Apa ke benda sapu dahi ni? Allah Ta'ala kata sapu kepala. Ini kan dahi ni. Jumpa tak? Tak jumpa? Kalau tuan-tuan jenis tengok orang, jumpa lah. Saya masa kecil-kecil dulu lah, tua dia tak larang tengok. Masa kecil dulu suka tengok orang. Tengok. Apa? Satu perangai. Ada ambil semayang. Apa sapu dahi pula? Ni dahi. Jadi kalau tak belajar, tuan-tuan mungkin sapu ikut dan. Tu boleh. Baik, jadi itu bahagian ke belakang. Ni melintang. Ni. Tuan-tuan pegang timbul timbul ni. Tempat timbul ni, atas tu kepala. Bawah ni bukan kepala. Sampai ke sini. Itulah bahagian kepala. Jadi ala kulli hal, tuan-tuan sapu dalam sempadan kepala, insya-Allah boleh berlaku. Sini pun boleh, tengah pun boleh, belakang pun boleh. Yang penting dalam kawasan kepala. Baik, habis selesai. Sebab itu kata dia, yang di dalam had kepala. Dan jika seorang rambut, walaupun dia sapu selai rambut, dia punya takut rosak rambut dia tarik selai, sapu. Okey. Sudah sah. Tapi orang panggil tak ada kerja. Atau setengahnya sekalipun, bukan sorat, bukan selai rambut, setengah aja. Setengah. Atau ni lagi canggih. Kepala sorat rambut yang satu sekalipun. Dia ambil tarik rambut tu, hujung tu, tak dia tak tu air tu. Tak tu. Tu pun dah
memadai. Tapi memang tak ada kerja. Jadi sahnya memang sah. Cuma tak dapat pahala sunat lah. Pahala sunatnya kita sapu semua kepala. Dalam mazhab Syafi'i amat sedikit bahagian yang wajib disapu. Sebab kata Imam Asy-Syafi'i al-ba' lil ilsaq. Ba' tu wamsahu bi ru'usikum tu ilsaq. Maksudnya kena je air sah. Kena apa? Kena basah sah. Dalam mazhab yang lain tuan-tuan semua mesti lebih besar daripada itu. Dalam mazhab Hanafi rubu'ur ra's, 1/4 daripada kepala kena sapu. Dan mazhab Maliki kena sapu semua kepala. Mazhab kita lah yang paling ringan sekali. Imam Syafi'i paling ringan. Jadi dalam masalah sapu kepala ni, mazhab Imam Syafi'i paling ringan. Mazhab Hanafi sederhana, mazhab Maliki paling banyak. Walaupun begitu tuan-tuan semua, kita memanglah wajib kadar itu, tapi sunat kita sapunya ke semua sekali. Mana kita ambil air, letak gitu, tarik semua. Lepas tu tolak ke belakang. Tolak ke depan. Mana tarik ke belakang, tolak ke depan. Kalau ada rambut. Kalau tak ada rambut, cukup sekali saja. Sebab tak perlu tolak ke depan. Rambut tak ada. Kalau ada rambut, dia nak tolak ke depan supaya rambut tu kena dua-dua belah. Bahagian depan dan belakang. Kena both side. Dua-dua belah. Kemudian yang seterusnya, dan tiada memadai menyapu rambut yang disanggul. Ni orang perempuan ni. Dia sapu rambut yang disanggul. Sekira-kira jikalau ditarikkan dia keluar daripada had kepala. Dia rambut panjang. Dia pun sanggul, pusing-pusing, pap duduk atas ni. Sanggul dia tu. Dia sanggul atas kepala. Bila dia nak ambil wuduk, masa sapu kepala, dia ambil air, dia pun sapulah hujung sanggul dia tu. Pak. Okey. Dia kata okey. Saya kata sapu selai pun okey. Aku sapu 25 helai. Okey lah. Tapi masalahnya kalau dia buka sanggul tu, duduk situ tempat sapu dia tu. Duduk di belakang. Mana sekarang ni rambut yang dia sapu tu dah keluar daripada had kepala. Faham tak? Ni kepala apa sini? Tapi bila dia sanggul tadi, duduk dalam kepala. Dia pun sapu hujung tu. Bila dia buka, rambut dia panjang sampai belakang. Jadi rupanya rambut tu keluar daripada sempadan kepala. Itu tak sah. Ni kenapa kita tahu kat rumah ni? Ada jenis gitu. Dia pergi salon buat sanggul dia elok. Jadi 4 hari tak buka sanggul. Tapi mandi wajib ke mana tu? Tak tahu lah kot maksud dah tak mandi wajib ke apa, wallah alam lah kan. Tu contoh. Jadi dia pun sapu air ke situ. Tapi kalau sanggul tu dibuka, dia tempat dia sapu tu duduk di belakang. Faham tuan-tuan? Faham kan? Yang tu tak sah. Tak kira lah lelaki perempuan pun sama. Kalau ada lelaki aja ni ikat rambut. Rambut dia panjang. Patut sampai sini. Bila dia ambil wuduk, dia sapu hujung dia. Tak sapu. Tak boleh. Sebab itu dah keluar daripada sempadan kepala. Dia kena sapu rambut yang dalam sempadan kepala. Kena belajar belaka tuan-tuan semua. Tak boleh orang reka. Dan memadai pada menyapu kepala, mana pihak ada ia, mana bahagian tak ada masalah. Pihak tu mana sudut, tepi ke tengah ke depan ke belakang ke tak apa. Yang penting dalam kawasan kepala. Dan jika pada juzuk yang wajib membasuh akan dia serta muka dahulu itu sekalipun, kan, pun tak ada masalah. Kerana apabila kita basuh muka, wajib kita lebihkan sikit. Kerana kaedah fiqh, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Maka barang yang tak sempurna benda wajib melainkan dengan dia, maka benda itu jadi wajib. Contoh, muka cakap ni.
Tapi kalau kita tak basuh lebih sikit masuk kepala, maka dia tak sempurna basuh muka. Maka wajib dilebihkan sikit. Maka masa kita basuh muka ni, kita lebih masuk dalam bahagian kepala. Dan masa kita sapu kepala, kita sapu kat tempat hak lebih sikit tu, hak tadi basuh tadi, kita sapu balik. Pun dah memadai. Itu maksud dia. Tak ada masalah. Yang penting, paling penting sekali kita sapu tadi dalam kawasan kepala. Dan tiada ta'yin, mana tiada tentu wajib menyapu dengan tangan. Tak wajib sapu dengan tangan. Dan jika disapu dengan kayu atau umpamanya, memadailah. Jadi dia ni jenis ambil air semayang, perempuan lah tuan-tuan semua. Dia ambil air semayang depan orang. Kan? Agak susah sikit lah. Jadi dia nak buka tudung apa semua payah. Maka tuan-tuan semua, dia pencelup pensel ataupun pen. Celup pen dalam air, ada basah di pen, dia pun jolok masuk ke dalam. Air tu kena je kat rambut dia, dah dipanggil menyapu kepala. Boleh kan tuan-tuan semua? Tak wajib guna tangan. Guna apa pun tak apa. Ataupun dia dah basuh muka. Tolak tepi basuh muka. Basuh tangan. Lepas tu kepala dia tak nak buka telekung dia. Dia pun ambil tisu, celup dalam air, dia pun letak atas tudung dia. Rasa sejuk-sejuk, mana kena air tu. Okey, sah dah. Sebab dia tak wajib mengalir, dia sapu je. Yang anggota yang wajib basuh kena mengalir air. Yang ni kepala dia bukan wajib mengalir air. Dia sapu. Jadi letak gitu, basah. Okey, dah tak pakai sapu dah. Kan? Contoh masa kita tawaf kan. Tawaf ni agak susah lah. Nak pergi ambil air semayang balik ke bilik hotel pun. Kita pergi bucu-bucu mana, kita ambil air semayang. Nak buka tudung pula, nak sapu kepala, payah. Itulah cara dia. Celup je, jolok ke dalam. Boleh. Pensel, jolok. Ambil tisu, letak atas kepala. Tak kisah. Yang penting lembab tu sampai ke kepala. Tak wajib guna tangan. Guna apa pun tak apa. Boleh? Dia kata apa? Dan tiada ta'yin, di mana tiada wajib menyapu dengan tangan. Dan jika disapu dengan kayu atau umpamanya atau umpama kayu, memadalah, mana sahlah. Yang penting sampai lembab itu di kepala. Itu yang penting. Dan jika dibasuh kepalanya, Allah Ta'ala suruh sapu tapi dia pergi basuh. Macam mana basuh? Air mengalir, menitik, itu basuh. Kalau air tak mengalir, tak menitik, itu dipanggil sapu. Itu beza antara basuh dengan sapu. Sekarang ni, pengarang kita dia nak cerita, ada orang basuh kepala dia. Boleh ke tak? Yang Allah Ta'ala suruh sapu. Wamsahu biru'usikum. Ingat anggota yang wajib kena air ni 4. 3-nya basuh, 1-nya sapu. Jadi kalau dibasuh, boleh ke tak? Dia apa kata? Dan jika dibasuh kepalanya. Tu. Satu masalah pertama. Kes pertama basuh kepala. Atau dihantarkan tangannya yang basah. Ataupun dia ambil tangan dia, dia letak. Tangan dia basah, dia letak. Itu 2. Dan jika tiada digerakkannya sekalipun, walaupun tangan dia basah, diletak atas kepalanya, dan tak gerak pun, letak gitu ya. Memadai jua, mana sah. Basuh pun sah, tangan basah letak atas kepala pun sah, basuh. Boleh, tak ada masalah. Dia ambil cedok gitu, prum, itu basuh. Ataupun dia tak cedok gitu, dia pergi celup kepala dia dalam kolah. Pun sah juga. Tu. Macam-macam hal lah. Jadi itulah dia kata sah belaka. Sebab apa? Sebab dia basuh tadi dia lebih daripada sapu. Tapi kalau kurang dia tak boleh, lebih tak apa. Fardu yang kelima dan kelima daripada rukun mengambil air semayang.
membasuh dua kakinya serta dua mata kakinya. Dua mata kaki tu maksudnya buku lali lah. Mana kena basuh sekali dengan buku lali. Itu sempadan yang paling minimal. Jika tiada memakai muza. Muza ni bahasa Jawi lama. Apa muza? Khuf. Tahu khuf? Khuf ni kasut. Kasut panjang yang menutup bahagian yang wajib dibasuh. Mana dia kena tutup sampai buku lali. Paling minimal. Kalau kasut kerja yang kita pakai tu, buku lali terkeluar. Tak boleh sapu kat situ. Dia kena tutup semua kawasan yang wajib dibasuh. Itu syarat khuf. Kalau terbuka, maksudnya tak ditutup dengan kasut kulit tadi, walaupun kita pakai stokin dia tak kira khuf. Stokin ni dia tak kalis air. Kalau tak kalis air, dia boleh masuk air, dia tak boleh kira khuf. Khuf ni mana tak boleh masuk air. Bila tak boleh masuk air, kita sapu atas tu boleh. Itu syarat dia. Jadi tuan-tuan semua, khuf ini kita tak pakai lah. Tapi orang Arab kadang-kadang dia pakai khuf, dia berjalan. Kemudian dia berhenti, dia nak semayang. Dia basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, sampai basuh kaki, dia tak buka kasut tadi, dia tak buka, dia sapu je atas khuf. Boleh, sah. Tak perlu basuh kaki. Buk hujan? Boleh. Tapi dia jangan buka. Kalau dia buka tak boleh. Dia ada syarat dia. Syarat dia air tak masuk. Kasut yang air tak masuk. Buk puas cukang tu boleh orang kuning. Kasut polis tu pun boleh. Tapi syarat dia, masa dia nak pakai tu, dia kena ambil wuduk sempurna dulu. Dia pakai, dia ambil wuduk dulu sampai basuh kaki semua. Dia lap kaki apa semua, dia pun pakai. Okey, bila dia pakai tadi, kalau dia seorang musafir, dibenarkan 72 jam, 3 hari 3 malam. Dalam tempoh 72 jam, dia boleh tak basuh kaki. Bila start mula 72 jam tu, start daripada dia mula berhadas. Dia ambil wuduk pukul 12 tengah hari. Tak kira lagi tu 72 jam. Dia mula kentut pukul 3 petang. Okey, pukul 3 petang hari yang ketiga, baru dia tamat tempoh. Maka dalam tempoh 72 jam tu, dia basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, sampai kaki, sapu je. Allahu Akbar, boleh semayang. Lepas tu, dia kentut, ambil air semayang semula. Basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, sampai kaki, sapu je. Tak wajib basuh. Itu khuf. Berapa lama tuan-tuan semua? 72 jam. Untuk musafir. Kalau tak musafir, tuan-tuan duduk kat rumah. 24 jam. Boleh? 24 jam. Sehari semalam. Contoh tuan-tuan duduk kat rumah. Tuan-tuan beli muza tadi, khuf tadi. Tuan-tuan pakai dalam rumah. Tapi tak boleh buka lah. Kalau dah buka, batal lah. Dalam tempoh 24 jam, tuan-tuan tak buka. Tuan-tuan nak beli kat mana benda tu? Boleh beli kat tempat-tempat markas tabligh ke apa, dia ada jual. Dia macam kulit tu sikit. Tebal. Bukan stokin ada tebal sikit. Okey. Tuan-tuan pun ambil wuduk siap-siap. Dah selesai basuh kaki, pakai. Kan? Tuan-tuan jenis tak keluar rumah lah ni, duduk dalam rumah ya. Tak? Maka tuan-tuan ambil wuduk tadi pukul 10 pagi. Tak start lagi, kiraan 24 jam tu. Tuan-tuan batal wuduk pukul 12 tengah hari. Baru start kira 24 jam. Tuan-tuan nak sembahyang zuhur, tuan-tuan pun ambil wuduk. Tuan-tuan ambil wuduk, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala. Ni cerita hak wajib je ni. Sunat buatlah, bukan tak boleh buat. Cerita hak wajib je. Basuh muka, basuh tangan, sapu kepala. Masa nak basuh kaki, tak wajib basuh kaki. Ambil air, sapu je atas. Macam ni kasut ini. Ni bawah, ni atas. Sapu je atas itu.
Sapu air. Bukan basuh, air lembab kat tangan je. Banyak ke kena sapu? Macam sapu kepala tadi ya. Bersatu boleh. Air tu hujung jari. Tak. Okey dah. Dia pun semayang. Allah. 24 jam. Maka pukul 12 start batal air semayang tadi. Kentut tadi pukul 12. Pukul 12 tengah hari besok. Tamat. Kena buka. Ambil air semayang semula. Pakai khuf semula. Lepas tu. Lepas pakai khuf tadi. Berhadas yang pertama. Baru mula kiraan 24 jam. Itu kalau tuan-tuan tak musafir. Kita orang Melayu, kita tak buat. Sebab apa? Sebab negara kita, negara panas, khatulistiwa, tak payah pakai khuf. Tapi kalau orang negara sejuk, dua rumah pun dia pakai kasut. Khuf tu tadi, dia nak buka pun sejuk kaki. Silap ibu lah hak jenis tak tahan kaki ni, boleh pensan sejuk kaki. Kan? Kaki ni dia, kalau sejuk, dia boleh kejang. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala syariatkan khuf tu. Tangan-tangan, tak ada ke Ustaz? Sarung tangan boleh sapu? Tak ada, sebab tangan tak apa sejuk. Tapi kaki tuan-tuan semua, bahaya Kaki ni kalau dia sejuk, dia bahaya. Dan tuan-tuan semua, antara tanda-tanda kita nak meninggal dunia, kaki kita mula sejuk. Kalau tuan-tuan pegang kaki tuan-tuan sejuk tu, itu tak lama. Dia mula sejuk. Sebab roh kita dia keluar daripada bawah. Dia naik. Sebab tu kalau kita tengok orang sakit pegang kaki dia, sejuk. Tu. Mula-mula dia nak meninggal. Kaki ni dia kena jaga lah. Orang Cimani pun kaki ke? Betul tak? Dia mula kaki. Kaki ni penting. Tuan-tuan tanya Google, tuan-tuan tanya ChatGPT lah, kepentingan kaki. Nanti dia cerita lah. Saya mana tu cerita. Kan? Tapi maknanya kaki tu, sebab kaki dia ada khuf. Tangan tak boleh ke Ustaz? Tangan tak payah. Boleh celup, boleh apa semua. Dan dia pun kalau sejuk pun boleh tahan tangan. Kalau kaki ni, ya Allah. Saya tuan-tuan pergi negara sejuk. Allah tuan-tuan. Memanglah, ya Allah. Susah. Kan? Rahman Allah Ta'ala lah ada syariat khuf. Kata. Betul saya sekali. Saya bawa jemaah umrah pergi ke Taif. Balik daripada Taif tu, singgah di Masjid Qarnul Manazil tu. Masa saya singgah tu, askar Arab Saudi singgah. 2 lori. Dia singgah nak semayang. 2 lori. Turun askar dia. Tuan-tuan semua, sebahagian askar ambil semayang, dia tak buka boot. Dia tak buka boot. Dia sapu atas. Dia sapu je atas boot panjang dia tu. Boot askar tu. Boot mana krim dia tu. Dia masuk dalam masjid dengan boot itu, dia semayang. Allah. Negara Arab Saudi tak apa, dia kering. Dia tak melecek sangat lah masuk. Kalau kena kat Malaysia ni, kena halau ketuk siap. Dia semayang begitu. Jadi jemaah yang saya bawa tengok, Allah, dia kata, apa askar masuk dalam masjid tak buka kasut? Dia yang tak ada masalah, tak buka kasut. Yang penting tak ada najis. Dan negara dia Arab Saudi dia kering. Dia tak ada benda yang melekat-melekat kat kasut ni, tak ada. Malaysia ni basah tu semua. Kan? Jalan sikit ada basah, lopak, air apa semua. Kan? Banyak benda melekat kat tapak kasut. Tuan masuk pula kat kapet-kapet ni tu semua. Payahlah, suasana kita tak sama lah. Cuaca tak sama. Jadi jemaah pun tengok pelik lah, dia kata, apa dia kata? Dia tak faham. Kan? Tak faham. Belum. Itu dia panggil khuf. Khuf tak ada masalah. Okey? Sebenarnya ada bab khuf di belakang ni. Cuma pasal dia sebut ni, saya cerita dululah. Tak masuk lagi detail syarat apa semua. Nanti di belakang nanti dia sebutlah. Kita belum sampai lagi bab al-mashu 'alal khuffaini. Sapu di atas 2 khuf. Itu keringanan syarat yang Allah Ta'ala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh sapu atas khuf. Ijma' 4 mazhab. Bukan kata mazhab Syafi'i saja, semua 4 mazhab semua boleh sapu atas khuf. Tapi kalau buka khuf kena basuh kaki. Mazhab Syiah sapu kaki. Kaki pun dia boleh sapu. Bukan khuf saja,
Kaki pun boleh sapu. Lepas tu Syiah dia boleh sapu je kaki. Walaupun dia tak pakai khuf, dia ambil air, boleh sapu. Itu Syiah. Mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah, dia hanya boleh sapu atas khuf saja, basuh atas kaki kena basuh. Dan jika memakai moza, wajib menyapu moza atau membasuh kakinya. Moza itu terjemahan bagi khuf tadi. Dan wajib membasuh barang yang atas kedua kaki daripada bulu dan lainnya, seperti barang yang tersebut pada membasuh dua tangan dahulu itu. Dan wajib digerakkan cincin yang sempit. Kalau kita pakai cincin, wajib kita gerak-gerakkan. Dan selati segala anak jari kaki dan tangan jika tiada sampai air kepadanya, melainkan dengan yang tersebut. Manakala tak sampai, wajib kita gerak-gerakkan cincin tadi. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Nanti jumpa bulan depan pula. Sambungan rukun yang ke-6, tertib. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna ma yanfa'una. Rabbana faqihna وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.